أرواح مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا، خصوصا إلى صاحب المصنف الكتاب الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، وخصوصا إلى شيخنا شيخ عبد العزيز بن أحمد الشافعي، وشيخنا شيخ عبد الحامد بن صالح، وحضرة مولانا محمد عبد الرباني، وحضرة والدينا، وحضرة أولياء الله الصالحين، سائر سادتنا وصديقيون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'.
والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, ayah anda bonda, adik kakak, tuan-tuan yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dengan segala limpahan inayah dan kasih sayangnya. Kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan pada malam yang mulia ini untuk sama-sama berhimpun dan berkumpul bagi meneruskan pengajian kitab kita. Jadi insyaAllah pada malam ini hamba akan muzakarah ataupun kita akan tengok sedikit sebanyak perbahasan dalam kitab kita tu, dan insyaAllah kita akan tengok beberapa hadis-hadis ataupun sirah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersempena dengan kedatangan bulan Rabiul Awal ataupun bulan Rabiul Anwar, bulan yang dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang dinanti-nanti, bulan yang dirindu-rindu oleh segala pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk perbahasan dalam kitab kita Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mudah-mudahan Allah merahmati, meninggikan derajat beliau dan mensucikan rohnya, dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan, manfaat, cahaya rahsia dan keberkatan dengan asbab ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kelima, berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya. Baik. Jadi kita sambung perbahasan berkenaan dengan hak-hak ataupun adab-adab apabila kita ni bersahabat. Kemudiankah tuntutan-tuntutan, perkara-perkara yang perlu kita laksanakan terhadap sahabat kita lah. Sahabat yang kita kira bukan setakat kita kenal, tapi dia lah orang panggil orang yang paling memahami, orang yang menjadi teman sejati kita ni, sama ada ketika kita senang ataupun ketika kita susah. Jadi perlu kita menunaikan hak-hak ni lah, supaya kita ni tidak dituntut di akhirat dengan orang yang tidak menuntut hak-hak persahabatan lah. Jadi di antara yang telah kita bicarakan, yang pertamanya mengutamakan sahabat dengan harta benda yang kita ada lah. Kalau kita tak kuasa, maka sekurang-kurangnya kita beri sesuatu yang menyenangkan dirinya. Kemudian yang kedua, menolong sahabat dengan dirinya pada segala hajat dengan cara bersegera. Bila sahabat kita ni memerlukan pertolongan, maka bersegera kita pada menuntut pertolongan yang diminta. Kemudian yang ketiga, menyembunyikan rahsia sahabat. Segala rahsia-rahsia sahabat tu kita jaga, kita pelihara, kita simpan, kita amanah. Yang keempat, menutup keaiban sahabat kita. Bukan pasien bagi buku kelemahan, kekurangan yang ada pada sahabat kita. Yang kelima, berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabat. Jadi hendaklah lisan itu terkadang diam dan terkadangnya berbicara. Diam artinya diam dengan tidak membicarakan aib-aibnya, baik saat dia ada maupun saat dia tiada. Sama ada saat kita ni masih hidup ataupun telah meninggal dunia, ataupun saat kita ni ada di hadapan kita atau di belakang kita. Diam dengan tidak membantah, mendebat dan bertikam lidah. Diam dengan tidak bertanya tentang sesuatu perkara yang tidak disukai. Bila bertemu, tidak bertanya hendak ke mana. Maknanya tidak bertanya persoalan-persoalan yang tidak menyenangkan sahabat kita tu lah. Kerana boleh jadi dia tidak ingin memberitahukannya kepada kita. Kemudian menyembunyikan rahsianya walaupun persahabatannya sudah terputus. Maksudnya kalau kita ni putus sayang sekalipun, di antara hak yang perlu kita tunaikan, tidak mendedahkan segala rahsia sahabat kita. Nah,
dan tidak membicarakan keburukan sahabatnya dan keluarganya. Kita tak cakap, kita tak kecek tentang keburukan sahabat kita ni dan keluarganya, dan ucapan buruk orang lain terhadapnya tidak disampaikan kepadanya. Jadi kalam ini menerangkan tentang adab menjaga persahabatan, khususnya melalui penjagaan lidah. Seorang sahabat yang baik bukan sahaja tidak mencela temannya, bahkan tidak menyampaikannya kepada kata-kata buruk yang diucapkan orang lain, kerana perbuatan tersebut boleh menimbulkan kesedihan, prasangka dan permusuhan. Biasalah dalam pergaulan kehidupan kita ni kan, kadang-kadang ada perkataan yang tidak baik yang orang bercakap tentang sahabat kita di belakang dia. Maka kita ni sebagai sahabat ni, kita tidak beritahu pada dia benda buruk orang duk cerita tentang diri dia. Dia boleh jadi benda tu betul-betul lagi. Maka kita jaga hati dia tu, kita jaga perasaan dia, kita jaga diri dia daripada bersedih ataupun prasangka. Maka kita tidak memberitahu kalam-kalam. Maka hendaklah lisan terkadang diam dan terkadang berbicara. Bermaksud seseorang itu perlu mengetahui waktu yang tepat untuk dia diam dan waktu yang wajib untuk dia bercakap. Seperti mana kita sebut dulu lah. Setiap perkara yang kita nak buat, perkataan yang nak kita tuturkan ni perlu difikirkan terlebih dahulu. Akal tu dulu, otak tu kena mikir dulu, barulah tindakan tu bergerak, bertindak. Akal itu kena fikir dulu, barulah mulut atau lisan tu berkata-kata, bertutur. Jangan lisan pergi dulu, jangan perbuatan pergi dulu, baru mikir. Timbullah penyesalan dan juga kehampaan. Baik. Jadi terkadang lisan itu perlu diam dan terkadang perlu berbicara. Perlu mengetahui waktu yang tepat untuk berdiam dan waktu yang wajib untuk bercakap. Diam bukanlah bermaksud pasif, tetapi satu bentuk kebijaksanaan, hikmah dalam menjaga hati dan juga maruah orang lain. Jadi antara bentuk menjaga lidah yang dimaksudkan ialah tidak menceritakan aib sahabat, sama ada di hadapannya atau ketika dia tiada. Kemudian tidak suka membantah, berdebat atau bertikam lidah semata-mata untuk menunjukkan diri kita ni lebih benar. Tidak bertanya perkara peribadi yang mungkin tidak ingin diceritakannya. Siapa masa kalau dia nak cerita, tak apalah. Jangan memaksa ataupun mendesak seseorang sehingga terpaksa mengeluarkan perkataan yang dia sendiri tidak senangi. Kemudian menjaga rahsia sahabat walaupun hubungan persahabatan itu telah terputus. Tidak mencela sahabat atau ahli keluarganya. Tidak menyampaikan kepadanya kata-kata buruk orang lain tentang dirinya. Menyampaikan celaan orang lain biasanya tidak mendatangkan manfaat. Sebaliknya, ia boleh mengeruhkan hubungan dan menanam kebencian. Oleh itu, kata-kata yang tidak disukai oleh sahabat hendaklah disembunyikan selagi tidak melibatkan perkara yang wajib ditegur. Jadi kalau perkara wajib ditegur tu yang melibatkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka ketika itu perlulah kita melaksanakannya. Jika seseorang melakukan kemungkaran atau kesalahan yang memudaratkan dirinya dan orang lain, maka nasihat perlu diberikan dengan cara yang baik. Dalam keadaan ini berbicara menjadi tuntutan amar ma'ruf dan nahi munkar, kerana tujuannya adalah untuk memperbaiki, bukan untuk memalukan. Sedarilah bahawa bila kamu mencari orang yang bersih dari segala aib, kamu tidak akan mendapatkannya. Tak ada orang yang suci dalam dunia ni. Tak ada orang yang terlepas daripada keaiban dan dosa-dosa. Semua kita ni orang panggil berdaki dengan dosa. Tiap-tiap orang ni ada keburukan, kecelakaan, kelemahan ada pada batin tubuh dia. Jadi kalau kita nak cari orang yang bersih, orang yang tak ada aib, orang yang tak ada kekurangan, confirm kita takkan dapat. Sesiapa yang kebaikannya lebih banyak dari keburukannya, maka dialah yang dicari. Jadi manusia ni tak ada yang bebas dari kelemahan, kekurangan, dosa. Maka jika kita hanya mahu bersahabat dengan orang yang langsung tak ada kekurangan, kita tak akan jumpa sahabat sedemikian itu. Maka ukuran yang wajar melihat orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya.
Ibnu Al-Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak berkata, seorang mukmin itu memberi maaf, sedangkan orang munafik dia sentiasa mencari-cari kesalahan. Orang yang beriman ni dia cenderung untuk memaafkan kesilapan saudaranya dan tidak sibuk membongkarkan kelemahannya. Sebaliknya orang munafik dia suka mengintip, mencari dan menyebarkan kesalahan orang lain. Ini sebab tu sebahagian daripada perkataan ahlul hikmah ni. Sebenarnya bila hati kita ni kita nampak buruk sama dia orang ni. Tengok dia ni serupa tak kena, gotu tak kena, goni tak kena, itulah cerminan daripada hati kita. Yang buruk itu bukan badan tubuh orang. Hakikatnya adalah hati kita yang suka berprasangka jahat terhadap orang lain. Tapi kalau orang itu hati dia jernih, hati dia bersih, dia tidak memandang satu perkara tu semata-mata buruk, jahat, celah ada pada orang lain. Bahkan dia nampak keburukan tu adalah cerminan untuk diri dia juga. Maksudnya apa? Dia memandang bahawasanya perkara itu menjadi muhasabah terhadap diri dia, dan dia rasa takut dan bimbang sepenuhnya. Di dalam hati dia takut dan bimbang Allah Ta'ala terjerumus ataupun Allah Ta'ala mencampurkan dia ke dalam lembah kebinasaan. Al-Fudail berkata, Fudail bin Iyad kata, kelakian itu adalah memaafkan kesalahan-kesalahan tidak disengajakan oleh saudaramu. Jangan berburuk sangka kepada saudaramu, berusahalah membawa perbuatannya kepada sisi yang baik selama hal tersebut memungkinkan. Manakala ada jalan untuk kita bersangka baik, kenapa kita tidak memilih perkara tersebut? Kenapa kita memilih untuk bersangka buruk dan berpecah belah dan berbala? Maka sifat kemuliaan dan kepribadian yang sejati terserlah apabila seorang mampu memaafkan kesilapan kecil atau tidak disengajakan. Kelakian di sini bukan sekadar sifat lelaki, tetapi membawa maksud keberanian jiwa, kematangan dan kemuliaan akhlak. Sabda Nabi SAW, Nabi menyebutkan dalam satu hadis, iyyakum waz-zanna fa inna az-zanna akzabul hadis. Jauhilah kamu daripada prasangka, kerana prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Jadi hadis ini melarang seseorang membuat kesimpulan buruk tanpa bukti. Apabila melihat perbuatan sahabat yang boleh ditafsirkan dalam beberapa cara, pilihlah tafsiran yang baik selagi masih munasabah. Buruk sangka boleh membawa kepada perbuatan mengintip, mencari kesalahan dan membuka aib yang semuanya merosakkan persaudaraan. Jadi kadang-kadang tindakan orang ini dia menimbulkan 1001 persoalan timbul persoalan, timbul tanda tanya Jadi kenapa kita nak memilih sangkaan yang buruk sedangkan kita boleh memilih sangkaan yang baik? Boleh jadi dia ada urusan, boleh jadi dia ada kerjaan lain, boleh jadi dia, maknanya andaya-andaya kita tu ada andaya-andaya yang baik dan ada andaya-andaya yang buruk. Apa-apa sahajalah dalam kita menyangka sesuatu sangkaan terhadap orang lain ni, ada sangkaan yang kita boleh pilih untuk sangkaan yang baik. Jangan terlalu cepat dan terlalu gopoh untuk kita berandaian dengan satu andaian yang buruk. Kerana sesuatu andaian yang buruk sangka lah kita kata ni boleh membawa kepada perbuatan mengintik-intik. Kita pun mulalah nak mencari-cari kelemahan, keburukan, keaiban yang ada pada orang lain, sehingga boleh merosakkan persaudaraan. Ketahuilah bahawa buruk sangka mengheret kepada mengintik dan mengintik yang dilarang, menutupi kekeliruan dan menyimpannya termasuk sifat-sifat orang yang beragama. Maknanya menutupi kekeliruan dan menyimpannya itu tak sangka buruk, tak mengintik-intik, tak mengintai, itu termasuk orang-orang yang bersifat beragama. Ketahuilah bahawa iman seseorang tidak sempurna sebelum dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri.
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tingkatan persaudaraan paling rendah, paling minimum adalah hendaknya seseorang memperlakukan saudaranya sebagaimana dia ingin saudaranya itu memperlakukan untuknya. Sebagaimana kita bagi tahu pada pertemuan yang lepas lah. Tidak dinafikan bahawa dirimu berharap saudaramu menutupi auratmu, diam dari keburukan-keburukanmu bila kamu melakukan hal yang sebaliknya. Kita ni pun kalau boleh orang tahu tentang lemah dan buruk kita ni, kita nak orang tutup, orang tak berbicara, orang tak cakap. Nah, kalau orang bercakap, mestinya kita tak seronok, kita tak suka, kita akan marah. Nah, maka melakukan hal yang sebaliknya, kalau kita ni buat perkara sebaliknya, kita duk cerita pasal orang, kita duk cerita pasal aurat orang. Aurat ni mana aib lah, maka dia akan marah kepadamu. Lalu bagaimana engkau menunggu sesuatu darinya, padahal engkau sendiri tidak pernah melakukannya untuknya. Lagu mana kita nak mengharapkan orang ni menghormati kita, orang ni menutup aib dan kekurangan diri kita, sedangkan kita sendiri tidak melakukan perkara yang sama. Pencetus keengganan menutup aib dan celah orang dan sekaligus mendorong membukanya adalah hasad dan dengki. Ketahuilah bahawa di antara sebab paling kuat dalam mencetuskan hasad dan dengki di antara saudara adalah perdebatan. Yang mencetuskan hanyalah keinginan memperlihatkan keistimewaan dan keunggulan akal serta merendahkan pihak yang kalah. Barang siapa berdebat saudaranya, maka dia telah menganggapnya bodoh dan dungu atau menganggapnya lalai dan lupa, tidak memahami suatu perkara sebagaimana mestinya. Semua itu adalah penghinaan. Ia membuat dadanya bergemuruh dan menanamkan permusuhan, dan segalanya adalah lawan dari persaudaraan. Maka kalam ini turut mengaitkan antara adab persahabatan dan kesempurnaan iman, iaitulah kita memperlakukan sahabat sebagaimana kita mahu diperlakukan, sebagaimana kita nak orang buat pada kita, begitulah kita kena buat kepada orang lain. Jika kita mahu orang lain menjaga rahsia, menutup aib dan memaafkan kesalahan kita, maka kita juga mestilah melakukan perkara yang sama terhadap mereka. Dan punca utama seseorang itu suka membuka aib adalah hasad dan dengki. Kenapa kita ni suka buka aib orang? Sebab kita ada hasad dalam hati kita. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini satu doa yang Allah Ta'ala ajar dalam Al-Quran. La taj'al fi qulubina, jangan engkau jadikan di dalam hati kami ni ghillan lil ladzina amanu. Ghillan ni orang panggil satu perasaan tak senang hati dalam hati kita ni, perasaan tak senang, mana tak sedap dulu. Berasa dengki, berasa benci, berasa marah, berasa orang nak jatuh, berasa hina pada orang, mana kita pandai orang itu hina pada kita. Ghillan lillah, penyakit yang ada dalam qulub, dalam hati kita ni, bagi orang-orang yang beriman. Minta dengan Tuhan, minta Allah jauhi. Anak kita ni jangan ada prasangka hak tak molek. Penyakit lah. Mari berasa benci, mari berasa tak molek. Perasaan tak molek dalam hati kita ni terhadap orang yang beriman. Rabbana innaka Rabbana, wahai Tuhan kami, Engkau lah Tuhan yang maha pemaaf, maha pengampun, maha lemah lembut, maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Baik, jadi hasad dan dengki itulah punca kenapa seseorang itu suka membuka aib seseorang. Perasaan ini sering timbul melalui perdebatan yang bertujuan untuk menunjukkan kehebatan diri dan mengalahkan orang lain. Hasad ni pula mari daripada sebab kita ni berdebat, berbalap, bertikai lidah. Badi nak tunjuk hebat, kemudian nak mengalahkan orang lain. Jadi bila seseorang itu berdebat untuk menang, seolah-olah dia mahu membuktikan bahawa lawannya itu, maknanya saing kita tu, lawan kita tu bodoh, lalai atau tidak erti sesuatu, maka ketika itulah
berlakunya sifat ataupun sikap menghina maruah orang lain, menyakitkan hati dan menanam permusuhan. Jadi akhirnya berlakulah perbalahan, berlakulah permusuhan. Maka kesimpulan kalam ini mengajar persahabatan yang baik dibina atas 5 perkara utama. Pertama, menjaga lidah. Kedua, menutup aib. Ketiga, menjaga rahsia. Keempat, bersangka baik. Dan kelima, memaafkan kesalahan. Berbicaralah apabila kata-kata membawa manfaat dan kebaikan, manakala diamlah apabila sesuatu percakapan itu hanya menyakiti dan membuka aib atau merosakkan hubungan. Baik, kemudian yang keenam, menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya. Jadi seseorang itu hendaklah menyampaikan kepada sahabatnya pujian dan kata-kata baik yang diucapkan oleh orang lain tentang dirinya. Perbuatan ini berbeza daripada menyampaikan celaan, kerana celaan wajib disembunyikan, manakala pujian yang benar boleh disampaikan kerana mampu mengembirakan hati dan mengeratkan persahabatan. Contohnya, jika seseorang berkata, sahabatmu seorang yang amanah dan banyak membantu orang. Jadi kita pun gila jumpa dengan sahabat kita tu, orang dia kata, kamu ni bagus, cuma amanah. Jadi bila kita puji dia ni, maka marilah berasa gembira dalam hati dia tu di atas pujian dan kebaikan. Jadi namun pujian itu mestilah benar dan tidak direka-reka. Pujian itu bukan satu bentuk penipuan. Disampaikan dengan ikhlas, tidak dilakukan secara berlebih-lebihan. Puji pun puji berpada-pada lah, jangan puji dengan niat mengapu, ataupun puji tujuan untuk mengambil kesempatan, mengambil kepentingan. Dan pujian itu tidak menyebabkan sahabat menjadi sombong dan membanggakan diri. Kita tahu keadaan sahabat kita ni bukan jenis orang sombong ataupun orang takabur. Jadi pujian tadi itu sekadar tahadus, nikmat. Puji-pujian yang benar memang betul. Segala sifat-sifat yang kita sebutkan kepada dia itu dimiliki oleh diri dia. Maka pujian yang baik menjadi galakan supaya seseorang itu terus melakukan kebaikan. Pada masa yang sama, orang yang menerima pujian hendaklah bersyukur kepada Allah dan menyadari bahawa segala kebaikan yang dimilikinya merupakan kurniaan Allah, bukan semata-mata hasil kehebatan dirinya. Maka seorang sahabat yang baik itu, dia menutup kata-kata buruk yang tidak membawa manfaat, tetapi menyampaikan kata-kata yang boleh menggembirakan hati dan menguatkan hubungan persaudaraan. Baik, jadi bukan salah pada pujian dan kita nak puji siapa-siapa pun. Maksudnya selagi mana pujian itu pujian yang benar, pujian itu tidak ditopok tambah, pujian bukan niat mengaku untuk dapat sesuatu kepentingan, dan pujian itu tidak mendatangkan rasa kesombongan dan juga ketakburan dalam hati orang yang dipuji, maka benda itu dituntut pada orang, tidak ada masalah. Di balik orang yang dipuji itu pula, maka dia kena merasakan ini suatu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, bukan kehebatan dalam diri dia. Baik, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan adab-adab bersahabat lah. Baik, jadi insyaAllah kita akan tengok sedikit sebanyak berkenaan dengan sirah Nabi SAW bersempena dengan kedatangan bulan Rabiul Awal ni. Kita baca sedikit ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala menyebutkan tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita baca satu qasidah yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita boleh dengar dan kita boleh selawatlah sama-sama dalam hati kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib datuknya, Abu Talib pakciknya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan datuknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 8 tahun usia, datuk meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga,
Pakcik yang paling membela saat kecil mengembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad yang mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi, wa barikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para hadirin dirahmati oleh Allah, sedikit tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil tidak ada hari yang paling menggembirakan bagi seluruh umat Islam, bagi seluruh manusia dan alam, bukan setakat manusia. Alam ini bergembira, seluruh penduduk langit dan penduduk bumi ini pun bergembira apabila lahirnya, apabila diputerakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Ini satu kaulah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diputerakan, pelbagai orang panggil peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Kalau kita memperolehi anak lah, kalau anak kita dilahirkan ke dunia pun kita rasa suka, gembira. Dan di saat setiap kali ulang tahun anak kita tu, kita akan ingat, kita akan sebut, kita akan sambut. Tak payah cerita anak lah, kelahiran kita pun kita akan memperingati. Gembira, seronok. Kalau orang tu berkahwin sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tak boleh zuriat, tiba-tiba bila lahir, bila tahu isteri dia mengandung, pasangan dia mengandung, suka, seronok. Tak boleh nak cerita bagaimana keterujaan kita tu, kegembiraan kita tu bila dikhabarkan yang isteri kita tu mengandung. Seronok. Tapi segala keseronokan itu tidak mampu ditandingi dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada banding, kita kata. Dan tidak ada hari yang paling menyedihkan. Seolah-olah dunia ini sudah tidak ada cahaya lagi di kalangan para sahabat, di kalangan para muslimin dan juga muslimat di saat waktu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga satu kisah Sayyidina Bilal bin Rabah ni, bila dengar kewafatan Nabi, hati dia terus bersedih. Bukan setakat Nabi itu meninggalkan jasad dia, tetapi Nabi juga membawa segala jiwa dan juga ruh dia tu hilang. Begitu juga anak anda Nabi Sayyidatina Fatimah binti Zahra, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah.
Tak ada lama Nabi meninggal. Nabi meninggal pada bulan Rabiul Awal juga, bulan Ramadan tu. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Sayyidatina Fatimah pun turut meninggal dunia. Mana intiqal ila rafiqil alam. Seluruh alam dan seluruh makhluk Allah ni berduka cita di atas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa tidak bersedih? Kerana Nabi ini orang panggil insan yang satu-satunya mencintai umat dia, kita lah. Dan cuma dalam qasidah yang kita baca tadi, sedikit sebanyak yang kita dapat ambil sejarah ringkas lah. Kita kata Nabi Muhammad ni nama dianya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzamah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ni kurang-kurang kita kata disebut ke dalam kitab hadis lah, hak sahih siapa Adnan. Nah, kalau dalam ilmu akidah kurang-kurangnya kita kena hafal nama Nabi Muhammad tu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Sekurang-kurangnya siapa nama tu Nabi pun tak apa dah. Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini kena ingat. Dan kemudian nama mak nabinya Aminah binti Wahbin. Aminah binti Wahbin bin Aminah binti Wahbin bin Zurrah bin Kilab. Mana Aminah binti Wahab. Ini ingat tu. Lepas tu nama Nabi itu sendiri Muhammad dan Ahmad ni diilhamkan oleh Allah Ta'ala kepada datuk dia Abdul Muttalib, dan diilhamkan juga kepada bunda dia Aminah di dalam mimpi. Dan ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, tidak ada satu orang pun yang bernama Muhammad. Apa makna Muhammad? Muhammad tu maknanya orang yang paling terpuji. Kalau disebut dengan isim maf'ul, makna orang yang paling banyak memuji. Rasulullah lah orang yang paling dipuji oleh Allah, dan baginda lah orang yang paling banyak memuji Allah. Kedua-dua maknanya membawa kepada maksud yang mulia, maksud yang terpuji. Dan Rasulullah SAW itu dilahirkan dalam keadaan yang dijaga dan dipelihara oleh Allah. Semenjak daripada baginda di dalam rahim mak dia tu lagi, Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala pelihara. Dan Rasulullah tidak lahir daripada hasil daripada zina. Seluruh keturunan Nabi itu sehinggalah kepada Nabi Ibrahim AS, mereka berkahwin dan melahirkan zuriat melalui ikatan perkahwinan yang sah. Tidak lahir daripada keturunan anak zina. Ini Allah Ta'ala memuliakan Rasulullah SAW. Dan sehingga apabila Aminah binti Wahbin melahirkan Nabi, Rasulullah tidak keluar melalui kemaluan Aminah, tetapi Allah Ta'ala membuka jalan. Mana lahir ke perut. Macam kita kan, kita kata Caesar lah. Allah Ta'ala buka perut Sayyidatina Aminah itu, lalu Rasulullah SAW dilahirkan melalui jalan yang itulah. Ini sebagai satu bentuk kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW. Banyak lagi lah orang panggil perkara-perkara berkaitan dengan Nabi kita. Cuma ada satu kisah yang aku nak cerita berlaku kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni salah seorang daripada ibu susuan Nabi. Ibu susuan Nabi yang pertama nama dia Suwaibah Al-Aslamah. Suwaibah Al-Aslamah ni adalah hamba kepada Abu Jahal. Abu Jahal ni di antara pak saudara Nabi lah. Abu Jahal ni pak saudara Nabi yang paling mencintai Nabi ketika mana dia dengar Rasulullah dilahirkan. Jadi Abu Jahal ni dia memerdekakan sebanyak 100 ekor unta, dan dia memerdekakan Abu Jahal dia telah mengorbankan, atau kita kata dia telah sembelih 100 ekor unta, dan dia telah memerdekakan Suwaibah ni
kerana dia terlalu gembira di atas kelahiran Rasulullah. Dia dengar anak saudara dia tu dilahirkan, seronoknya dia tu. Nah, lalu dia merdekakan hamba dia Suhaibah ni, dan dia sembelih 100 ekor untuk di atas kegembiraan dia. Baik. Jadi kembali kepada Halimatus Sa'diyah tadi. Halimatus Sa'diyah ni dia orang yang miskin. Nah, bila Aminah melahirkan Nabi, Aminah ni dia tak ada susu. Dia tak boleh nak menyusukan Nabi. Akhirnya Suhaibah ini pun lalulah. Lalu di hadapan Aminah ketika tu. Aminah minta tolong dengan Suhaibah supaya Aminah minta tolong dengan Halimatus Sa'diyah supaya menyusukan anak dia ni. Tapi dia tak ada duit nak bayar. Sebab ketika tu Rasulullah dilahirkan dalam keadaan anak yatim. Ayah dia dah meninggal dah. Dalam kandungnya tu ayah dia dah meninggal. Jadi Halimatus Sa'diyah pada permulaannya macam berat hatilah. Kata Aminah, mu kena tengok dulu anak aku ni. Akhirnya bila dia tengok kecantikan yang ada pada Rasulullah, pada bayi ini, dia terpaku, kaku dia. Comelnya subhanallah, tak boleh nak bayar. Sehingga hati dia tu tertarik dengan bayi tersebut. Akhirnya tak apalah. Aku kira jadilah nak ambil bayi ni untuk menyusukan dia. Padahal ketika tu Halimatus Sa'diyah ni dalam keadaan yang kering susunya. Mana tak ada susu juga. Halimatus Sa'diyah ni ada pun sedikit. Sehingga pada permulaannya dia kata, aku nak menyusu bayi orang lain, sedangkan anak aku sendiri pun tak cukup susu dengan aku. Tapi nak ayat keberkatan Rasulullah SAW apabila dia menyusukan, dia memikul saja, dia memegang bayi tersebut, lalu orang panggil apa, susu dia tadi itu menjadi tegang, buah dada dia itu jadi tegang, menunjukkan banyaknya susu. Allah melimpahkan rezeki dan keberkatan kepada Halimatus Sa'diyah, sehingga bila dibawa Rasulullah SAW ke perkampungan Bani Sa'ad, dan ketika itu dia ada waktu musim panas, dia ada pelihara beberapa ekor kambing dan biri-biri. Maka biri-biri dia tadi itu Allah Ta'ala melimpahkan rezeki dan keberkatan itu, jadi segar, jadi sehat, jadi keluar susu yang banyak juga, bertambah bilangnya. Ini keberkatan, perkara yang luar biasa yang berlaku di sekeliling Rasulullah SAW sejak daripada baginda itu kecil. Baik, kembali kepada cerita pak saudara Nabi, minta maaf bukan Abu Jahal tapi Abu Lahab. Abu Lahab, pak saudara Nabi yang telah memerdekakan hamba perempuan dia Suhaibah, dan juga telah menyembelih sebanyak 100 ekor unta kerana gembira di atas kelahiran Rasulullah SAW. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahawasanya Abu Lahab itu diringankan ataupun diangkat azabnya pada setiap hari Isnin kerana disebabkan kegembiraan dia di atas kelahiran Rasulullah SAW. Di sini para ulama menyebutkan bagaimana seorang yang tidak memeluk Islam, Abu Lahab. Abu Lahab ni dia mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Dia orang yang mencela Nabi pada ketika dakwah Nabi SAW sampaikan kepada dia. Jadi setara Abu Lahab ni hak tak beriman kepada Nabi, hak kufur, hak lawan Nabi pada akhir hayat dia. Tetapi disebabkan kegembiraan dia menyambut, dia suka hati di atas kelahiran Nabi itu, lalu diangkat oleh Allah Ta'ala azab dia pada hari Isnin. Tiap-tiap hari Isnin dia tak diazab dalam kubur. Disebabkan apa? Sebab gembiranya dia ketika mana kelahiran Rasulullah SAW ke dunia. Maka apatah lagi bagi orang yang beriman dengan Nabi. Dalam satu hadis Nabi kata, beruntunglah tuba, beruntunglah orang yang hidup denganku lalu dia beriman dengan aku, dan terlebih beruntunglah mereka yang beriman dengan aku tetapi mereka tidak sempat bertemu denganku. Lalu apatah lagi mereka yang beriman dengan Nabi lalu dia bergembira di atas kelahiran Nabi. Dia buatlah
apa-apa orang panggil bentuk kegembiraan dia tu kan, dia menzahirkan rasa gembira dia buat jamu yang makan kan. Dia jamu orang, dia ajak buat majlis lawak di rumah dia, seperti mana tradisi-tradisi yang diamalkan di tempat kita tu betul tu bersesuaian dengan sarana dan nasihat yang disebutkan oleh ulama kita kan. Tempat kita dulu-dulu kan, malam-malam kalau boleh maulud ni ada semua, tiap-tiap malam orang ajak mari maulud rumah. Siapa-siapa kita pun selawat. Lepas daripada selawat kita pun jamu tu ialah jamu tu satu dapat pahala yang besar, kita jamu orang makan kan. Yang kedua, kita jamu orang tu atas dasar perasaan kita suka, kita seronok, kita rasa bahagia di atas kelahiran, di atas penzahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada alam ini, terutamanya kita kan. Cuma tidak sekadar itulah kita kata kan? Kalau sekadar kita gembira saja, tapi kita meninggalkan surah Nabi, kita tidak beramal dengan apa yang Nabi perintah, tak jadi hijau juga dah. Mudah-mudahannya begitulah. Bila kita gembira, kita berusaha untuk kita memperbanyakkan berselawat kepada Rasulullah ni. Sebab selawat ni orang panggil satu tautan hati kita dengan Nabi. Irtibat. Nak tahu hubungan kita ni dengan Nabi dekat atau jauh, memperbanyakkan selawat kepada Nabi. Jadi selawat banyak. Tak kira siapa beri kita ni, hatta kita ni ahli maksiat sekalipun, perbanyakkanlah selawat. Kerana dengan selawat itu dia akan menambahkan perasaan cinta kita kepada Nabi. Dengan banyak berselawat itu kita memperoleh rahmat daripada Allah. Banyak kelebihan-kelebihan selawat seperti mana hadis-hadis yang pernah kita baca sebelum ni. Cuma nak rayaknya apa yang dapat disimpulkan bila tiba bulan Maulud ni, pertama kita kena rasa suka, bahagia. Sebab bulan ni bulan yang Allah Ta'ala lahirkan Nabi kita. Bahkan bukan setakat bulan Maulud, kita bergembira dengan Nabi ni setiap hari, setiap masa, setiap ketika, setiap saat kita menyambut kelahiran Nabi ni. Sebagai tanda kita ni umat dia yang berbahagia dan bergembira di atas penzahiran Rasulullah SAW. Tak ada orang yang boleh menyelamatkan kita dunia dan di akhirat ni melainkan Rasulullah SAW. Jadi bila kita perbanyakkan selawat, maka hubungan kita dengan Nabi ni akan jadi dekat. Segala permasalahan, segala kemusykilan kita, segala kesulitan hak main dalam kepala kita ni akan dirungkaikan oleh Allah. Percayalah. Rahsia selawat tu besar. Duduk saja selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bahkan dalam satu hadis Nabi kata apa? Syafa'ati li ummati min ahli al-kaba'ir. Syafaat aku ni untuk umat aku di kalangan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Apa makna syafaat Nabi? Syafaat ni makna hak mutlak yang Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah ni untuk Rasulullah selamatkan umat dia, hak telah disabitkan ataupun telah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dia ni dulu atas dunia buat dosa besar dan dia ni memang ahli neraka ketika tu, maka hak mutlak Nabi boleh selamatkan, Nabi boleh heret, Nabi boleh tarik untuk dia dimasukkan ke dalam syurga. Ni orang panggil satu-satunya syafaat yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW. Selain pada syafaat Nabi itu ada juga syafaat bagi ahli Quran, sama juga. Orang yang hafal Quran ni, orang yang betul-betul ingat Quran, dia boleh beri 10 orang syafaat kepada ahli keluarga dia, hak 10 orang tu dah masuk neraka dah. Ni syafaat dia panggil syafaat dia hari kiamat. Ada syafaat yang paling besar adalah syafaatul uzma lah, syafaat di pada mahsyar, syafaat di orang panggil apa, hari kita duduk di hadapan Allah di pada mahsyar tu. Tu satu-satunya syafaat boleh diberikan, iaitulah syafaat Rasulullah SAW. Jadi setakat itulah yang dapat disampaikan pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan yang dapat kita ambil. Jadi rebutlah kesempatan yang ada ni untuk kita menghidupkan segala sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan rasa rindu, rasa cinta, rasa sayang kita, dan Allah menambahkan rasa untuk kita dekat dengan Nabi SAW, dan kita mati bersama dengan Rasulullah SAW, dan kita dibangkitkan bersama dengan
Rasulullah SAW di akhirat kelak, yu'til hikmata man yasha, ma yu'til hikmata faqad utiya khairan